saya tak faham, ya Allah. Bila kita ada rasa bersalah begitu, lepas itu kita akan cari, kan? Kita akan cuba faham. Diharapkan sedikit pada hari ini sahabat-sahabat semua dapat manfaat. Ya, tajuk kita pada hari ini iaitu apa tadi? Cepat-cepat nak baca Quran. Jadi kalau kita selepas ni nak cepat-cepat baca Quran, kita bukanlah lambat sangat sampai surah Yasin tu baca sampai 3 jam. Tapi kita ambil lah masa sikit, berhenti sekejap, mohon ampun pada Allah, kan? Saya tak faham, ya Allah. Bila kita ada rasa bersalah begitu, lepas itu kita akan cari, kan? Kita akan cuba faham. Bila kita cuba faham, next time kita baca, kita hadirkan kefahaman tadabbur surah Yasin ataupun surah Al-Kahfi ke, surah yang kita semualah, ya. Pasal seruan daripada surah Al-Kahfi ini, kalau kita nak jaga agama kita di akhir zaman ini, kita kena baca watlu ma uhiya ilaika mir rabbik, kitabim mir rabbik, ya. Bacalah, tilawahlah apa sahaja yang Allah telah wahyukan. Maksudnya semua ayat dalam Al-Quran kita kena baca.